Malaysia bersedia menjadi peneraju dalam ekonomi digital global dengan adanya kepimpinan yang jelas dan ekosistem teknologi yang progresif. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau mengalung-alungkan kerjasama berterusan dengan Suruhanjaya Security, Bank Negara Malaysia, Kementerian Digital, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi demi memastikan dasar yang menyokong pembangunan teknologi secara bertanggungjawab dan progresif. Menerusi hantaran Facebook, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan pada Khamis telah bersetuju menubuhkan Majlis Penasihat Aset Digital dan AI iaitu satu entiti penasihat strategik yang akan memainkan peranan penting untuk meletakkan negara mampu menguasai teknologi seterusnya berada di barisan hadapan dalam ekonomi digital dunia. Katanya teknologi aset digital dan kecerdasan buatan AI kini menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi global dan daya saing negara. Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat pertama Majlis Penasihat Aset Digital dan AI ialah potensi Malaysia sebagai hub utama dalam teknologi blok rantai atau blockchain dan aset digital termasuk dalam sektor strategik seperti perdagangan rentas sempadan, industri halal dan kewangan Islam. Antara fokus utama adalah penggunaan teknologi seperti stablecoin, aset kripto, AI, analitik data raya dan pengkomputeran awan untuk memperkasakan sektor kewangan digital yang lebih cekap, selamat dan inklusif. Katanya teknologi itu mampu memacu inovasi dalam struktur pasaran, mempercepat transaksi serta memperkukuh ketelusan dan pematuhan.